Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata parti itu sudah memilih seorang pemimpinnya yang juga ahli parlimen untuk dilantik sebagai pengerusi baharu Perikatan Nasional atau PN. Bagaimanapun, Taqiyuddin berkata nama pemimpin itu tidak boleh didedahkan lagi kerana perlu menunggu keputusan muktamad yang akan dibuat melalui mesyuarat Majlis Tertinggi atau MTPN selaras dengan perlembagaan gabungan itu. Beliau yang juga Timbalan Setiausaha Agung PN turut menyuarakan keyakinan bahawa isu berkaitan pelantikan pengerusi gabungan itu dapat diselesaikan dengan baik. Semalam, Taqiyuddin berkata mesyuarat MTPN yang dihadiri semua 4 presiden parti komponennya akan diadakan dalam masa terdekat bagi membincangkan jawatan pengerusi baharu gabungan itu. Beliau berkata surat jemputan dihantar kepada semua presiden parti komponen 2 hari lalu dan pihaknya sedang menyelaraskan jadual bagi memastikan kehadiran mereka. Fatin Sada Tunisa, FMT.